Selamat datang semua. Apa yang saya nak kongsikan hari ini bukan sekadar satu produk, tapi satu peluang perniagaan global yang sangat unik. Ia berpusat pada satu solusi berkuasa AI yang direka untuk satu matlamat yang sangat penting, untuk bantu jutaan umat Islam di seluruh dunia agar betul-betul faham Al-Quran, bukan sekadar membacanya. Baiklah, untuk hari ini, kita ada 4 perkara utama yang akan kita lihat. Mula-mula sekali, kita akan selami kenapa ada keperluan yang begitu besar untuk produk ni di peringkat global. Lepas tu, saya akan kenalkan solusi berkuasa AI yang menjawab keperluan tu. Seterusnya, kita akan tengok asas kepercayaan di sebalik syarikat ini dan akhir sekali, macam mana anda pula boleh jadi sebahagian daripadanya. Okey, jom kita mulakan dengan yang pertama. Keperluan global. Di sinilah kita akan faham betapa besarnya skala peluang yang ada untuk menghubungkan jutaan manusia dengan kitab suci mereka dengan cara yang lebih mendalam. Cuba kita tanya diri kita sendiri kan, berapa ramai antara kita yang baca Al-Quran setiap hari, tapi sejauh mana kita betul-betul faham apa yang kita baca? Inilah sebenarnya jurang yang sangat besar dan inilah cabaran yang kita nak selesaikan. Untuk kita nampak gambaran besar dia, kita kena mula dengan nombor ni. 2 bilion. Itulah anggaran jumlah umat Islam di seluruh dunia. Satu komuniti global yang sangat-sangat besar dan semuanya berkongsi kitab panduan yang sama. Tapi, kat sinilah cabarannya. Daripada 2 bilion tu, yang betul-betul fasih berbahasa Arab, dianggarkan cuma sekitar 400 juta orang sahaja. Nampak tak jurang pemahaman yang wujud tu? Lebih 1 bilion orang membaca tanpa faham sepenuhnya. Di sinilah letaknya satu keperluan pasaran yang sangat mendesak. Dan bila ada masalah, mesti ada penyelesaiannya kan? Jom kita ke bahagian kedua. Solusi berkuasa AI. Saya dengan sukacitanya memperkenalkan Think Quran. Inilah dia rupa Think Quran. Tengok tu, reka bentuk dia memang sengaja dibuat kemas, moden dan paling penting sangat mudah untuk digunakan. Ini bukan aplikasi kamus biasa tau. Ini macam teman belajar pintar peribadi anda yang direka khas untuk gaya hidup kita yang sibuk. Jadi, macam mana ia berfungsi? Senang je, metodologinya diringkaskan kepada 3 langkah mudah. Pertama, tak payah lama-lama, 15 minit je sehari. Kedua, kalau anda tiada asas bahasa Arab langsung, tak ada masalah. Boleh mula dari zero. Dan yang paling penting, matlamat akhirnya ialah anda faham mesej Al-Quran tu secara terus, tanpa perlu bergantung pada terjemahan semata-mata. Okey, apa rahsia keberkesanan Think Quran ni? Inilah dia, prinsip 1000 perkataan. Konsep ni sangat bijak. Kajian dah tunjukkan, dengan hanya kuasai 1000 perkataan yang paling kerap diulang dalam Al-Quran, anda boleh faham sehingga 80% daripada keseluruhan teks. Bukan 80% perkataannya, tapi 80% kandungan mesejnya. Satu pendekatan yang sangat cekap dan berkesan. Dalam aplikasi ni, pembelajaran anda ada 2 misi utama. Kita mulakan dengan Word Quest. Kat sini, anda akan kuasai 1000 perkataan teras tadi dengan cara yang seronok macam main game. Lepas tu, dalam surah Quest, anda akan guna apa yang dah belajar untuk faham ayat-ayat sebenar daripada surah-surah pilihan. Jadi, dari teori terus ke praktikal. Sudah tentu, produk yang hebat mestilah datang daripada syarikat yang boleh dipercayai. Jadi, jom kita beralih ke bahagian ketiga dan lihat bagaimana Think Quran membina asas kepercayaan melalui kredibiliti syarikat dan juga hasil yang dah terbukti. Di sebalik aplikasi ni ialah Think Awesome SDNB HD. Dan yang ni pentingnya, mereka ni bukan syarikat teknologi biasa. Mereka diiktiraf dengan status MSC Malaysia, satu pengesahan daripada kerajaan yang hanya diberikan kepada syarikat-syarikat teknologi berinovasi tinggi. Ini menunjukkan kestabilan dan kualiti. Bukan tu je, kredibiliti mereka diperkukuhkan lagi dengan pensijilan ISO 9001-2015. Senang cerita, ini macam cop kelulusan kualiti peringkat antarabangsa lah. Ia adalah satu jaminan yang syarikat ini memang komited untuk ikut standard operasi yang paling tinggi. Dan yang paling-paling penting untuk pasaran kita, produk ni telah diaudit dan disahkan patuh syariah sepenuhnya oleh Elza Syariah. Jadi ini memberikan jaminan dan ketenangan fikiran mutlak kepada anda dan juga kepada para pelanggan anda.
Inovasi mereka ni bukan setakat diiktiraf dalam negara je, tapi sampai ke peringkat antarabangsa. Mereka adalah penerima anugerah berprestij Asia Pacific ICT Alliance ataupun APCHITA. Ini membuktikan Think Quran bukan sahaja produk yang hebat untuk umat Islam, tapi juga sebuah produk teknologi yang cemerlang di mata dunia. Soalan dia, orang suka tak produk ni? Nombor ni dah jawab segalanya. Lebih daripada 1.1 juta pengguna dah berdaftar. Ini bukan lagi fasa percubaan ya. Ini adalah bukti sosial yang sangat kukuh bahawa pasaran memang dah lama tunggu solusi macam ni. Tapi nombor je tak cukup kan? Impak sebenar adalah pada pengguna. Dengar apa kata Tuan Haji Afno dari Brunei. Saya sangat teruja dapat menterjemah surah Al-Fatihah sepenuhnya. Rasanya seperti saya telah memasuki sebuah sekolah Arab. Wow, inilah jenis perubahan hidup yang kita sedang bicarakan. Okey, kita dah ada produk yang hebat, syarikat yang kredibel. Sekarang, bahagian yang paling anda nanti-nantikan. Macam mana anda boleh jadi sebahagian daripada kejayaan ni? Jom kita lihat program afiliasi kami. Kami dah susun model perkongsian ni supaya ia jadi sangat-sangat mudah untuk anda. Kami panggil dia model 80-20. Maksud dia apa? 80% kerja-kerja berat, macam pembangunan produk, sistem, sokongan teknikal, semua tu kami yang uruskan. Tugas anda cuma 20% yang mudah dan seronok tu, berkongsi dan mempromosi. Jadi, apa kerja 20% anda tu? Sangat jelas dan mudah. Anda cuma perlu bina audiens digital anda, jemput prospek ke sesi bisnes AI kami yang telah disediakan, kongsikan pautan afiliasi unik anda dan akhir sekali, semak komisen anda masuk ke dalam e-wallet. Semuanya dah diaturkan untuk anda. Sekarang, jom kita kira nilai sebenar yang anda akan terima. Cuba bayangkan, latihan mingguan dan bimbingan mentor sahaja dah bernilai RM2,000. Lepas tu, anda dapat halaman pendaratan global dalam 9 bahasa. Itu bernilai RM1,500. Sistem e-wallet dan komisen yang siap sedia, RM500. Dan sudah tentu, akses penuh kepada produk premium itu sendiri bernilai RM399. Kalau kita jumlahkan semuanya, nilai pakej ini adalah RM4,399. Jadi, berapakah pelaburan untuk dapatkan pakej bernilai hampir RM4,400 ni dan mulakan perniagaan global anda? Pelaburannya bukanlah angka tersebut. Ia hanyalah satu bayaran sekali seumur hidup sebanyak RM299 sahaja. Tiada sebarang yuran bulanan atau tahunan yang tersembunyi. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Adakah anda bersedia untuk menjadi sebahagian daripada misi ini, berkongsi solusi yang bermanfaat ini dengan dunia dan pada masa yang sama membina sebuah perniagaan yang bukan sahaja menguntungkan tetapi juga sangat bermakna? Peluang kini di tangan anda.